Pernah tak anda terfikir macam mana bezanya sekolah zaman sekarang dengan zaman kita dulu? Okey, hari ini kita nak tengok betul-betul bagaimana bilik darjah tu dah berubah daripada cara kita belajar dulu sampailah ke revolusi senyap yang tengah berlaku dalam pendidikan sekarang. Cuba bayangkan balik bilik darjah kita yang lama tu. Ingat tak? Meja semua tersusun lurus, papan hitam yang penuh dengan kapur dan seorang guru kat depan yang jadi satu-satunya sumber ilmu. Itulah gambaran dulu. Satu model di mana semua orang belajar benda yang sama dengan cara yang sama. Tapi kan persoalannya, dalam dunia yang laju berubah ni, adakah cara satu saiz untuk semua ni masih relevan? Adakah ia betul-betul siapkan generasi baru untuk masa depan? Jom kita rungkai sama-sama. Sebenarnya, apa yang kita tengah saksikan sekarang ni bukan perubahan kecil-kecilan. Ia satu anjakan yang besar dalam pendidikan, satu rangka tindakan yang betul-betul baru untuk proses pembelajaran. Perubahan ni berdiri atas 3 tiang utama. Nombor 1, pelajar diletakkan sebagai pusat. Nombor 2, kurikulum tu dah jadi macam peta yang fleksibel, bukan lagi jalan lurus yang wajib ikut. Dan nombor 3, penilaian tu dah jadi macam satu perbualan yang membina, bukan lagi sekadar grade atas kertas. Okey, jom kita bedah siasat tiang yang pertama dan mungkin yang paling penting sekali. Satu era di mana pelajar bukan lagi sekadar penumpang, tapi dah jadi pemandu dalam perjalanan pembelajaran dia sendiri. Jadi, apa benda sebenarnya pedagogi berpusatkan pelajar ni? Senang cerita macam ni lah. Ia satu anjakan daripada pembelajaran yang disuap kepada pembelajaran yang diteroka. Pelajar tu sendiri yang digalakkan untuk bertanya, mencari jawapan dan membina kefahaman mereka. Maksudnya kat sini, peranan dalam bilik darjah tu terbalik habis. Guru dah beralih daripada menjadi satu-satunya Google dalam kelas kepada seorang fasilitator yang tolong bimbing penemuan. Manakala pelajar pula, mereka bukan lagi pasif menunggu, tapi dah jadi peneroka yang aktif mencari ilmu. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Satu kajian oleh Bremner dan rakan-rakan pada tahun 2022 dah sahkan yang pendekatan ni memang menjadi. Bukan je pencapaian akademik pelajar jadi lebih baik, tapi sikap mereka terhadap belajar tu sendiri pun jadi jauh lebih positif. Jadi, poin pentingnya, benda ni terbukti berkesan. Okey, kalau pelajar sekarang dah jadi pemandu, apa pula jalan raya yang mereka lalui? Ini membawa kita kepada tiang yang kedua, kurikulum. Kita kena lupakan terus idea kurikulum satu saiz untuk semua. Kurikulum moden ni kita boleh bayangkan macam aplikasi Waze atau Google Maps. Ia boleh adjust laluan. Ia ikut minat dan keperluan setiap pelajar, bukannya paksa semua orang lalu jalan yang sama yang sesak tu. Dan faedah bila ada fleksibiliti ni sangat besar. Bila pelajar boleh pilih apa yang dia nak belajar, motivasi dan kreativiti dia terus melonjak. Dia belajar macam mana nak selesaikan masalah dan yang paling best, dia mula bina identiti pembelajaran dia yang unik. Dia belajar cara untuk belajar, bukan setakat hafal apa yang perlu dihafal. Okey, kita dah ada pelajar yang aktif, kurikulum yang fleksibel, apa lagi yang kurang? Mestilah cara kita ukur kemajuan kan? Jom kita tengok tiang yang ketiga. Ini satu anjakan pemikiran yang besar. Penilaian formatif ni bukan pasal nak hukum atau bagi grade A atau F kat hujung semester. Tak. Ia adalah tentang bagi panduan sepanjang perjalanan. Bayangkan macam seorang coach bola yang sentiasa bagi komen masa training. Bukan tunggu lepas perlawanan dah habis baru nak cakap. Nampak tak perbezaan dia? Sangat-sangat ketara. Tujuan kita dah beralih daripada menghakimi kepada membimbing. Daripada tunggu sampai hujung bab, sekarang maklum balas diberi secara berterusan. Fokus kita pun dah lari. Daripada obses dengan markah akhir, kita sekarang lebih fokus pada proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, poin utamanya kat sini, ia adalah satu dialog, satu perbualan berterusan antara guru dengan pelajar. Perbualan inilah yang bantu pelajar nampak kat mana dia lemah dan terus ubah strategi belajar dia, masa tu juga on the spot. Pelajar jadi lebih pandai nilai diri sendiri. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana ketiga-tiga tiang ni bergabung untuk membina pendidikan masa depan? Ketiga-tiga tiang ni bukan berdiri sendiri-sendiri tau. Ia saling berkait membentuk satu ekosistem yang hidup. Pelajar yang aktif guna kurikulum yang fleksibel untuk meneroka dan maklum balas yang berterusan tu pula macam minyak yang pastikan enjin pembelajaran dia sentiasa berjalan lancar. Dan inilah inti parti sebenar dia. Perubahan ni bukan sekadar pasal cara mengajar yang lain. Ia adalah tentang matlamat akhir yang sama sekali berbeza. Matlamat kita bukan lagi nak lahirkan pelajar yang tahu banyak fakta, tapi kita nak lahirkan individu yang tahu macam mana nak terus belajar, berfikir kritis dan pandai menyesuaikan diri dalam dunia yang tak pernah berhenti berubah.
Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita fikir-fikirkan. Perubahan ni memang tengah berlaku, tapi kelajuan dia tak sama kat semua tempat. Persoalan untuk kita semua ialah, adakah kita betul-betul bersedia nak terima perubahan ini sepenuhnya demi membina generasi masa depan? Fikir-fikirkan.